baban akhara. Ditutup dan dibuka pintu yang ke-10. Fastakhraja hariratan bayda fiha suratun ka'annaha suratu Adam. Dibuka pintu yang ke-10 ini, keluar satu gambar, rupanya mirip-mirip Nabi Adam. Ka'anna wajahu asy-syams. Tapi muka dia, kita tengok dalam gambar tu macam matahari, silau mata. Canggih tu. Dia pakai filem apa aku tak tahu. Tengok tu dah silau dalam mata kami. Ka'anna wajahu asy-syams. Wajahnya macam cahaya matahari. Lalu raja kata, "Atarifuna man hadza?" Kamu tahu tak ni siapa? Kami kata tak tahu. Hadza Yusuf alaihi salatu wassalam. Betul lah Nabi kata, Nabi Muhammad pernah sebut dalam hadis, Nabi Yusuf ni mukanya macam matahari. Sebab itu antara kehandsoman Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Yusuf, Nabi Muhammad lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Cumanya kehandsoman Nabi Allah Yusuf menimbulkan fitnah. Siapa yang tengok memang fitnah. Tapi Nabi Muhammad dia punya handsome macam Al-Badrul Muniru Muhammad sallu alaihi sallallahu. Kemudian banyaknya lah pintu yang ke-11. Fa idza suratun rajulun ahmar hamshu saqaini. Keluar satu gambar, seorang lelaki pun rupanya putih kemerahan, kecil betisnya, dakhmul batni, agak besar perutnya, raba'ah, sederhana tinggi, mutaqallidan saifan, dalam keadaan membawa pedang. Yang ni seorang ada pegang pedang, yang lain tak ada. Siapa pula ni? Raja tanya, "Atarifuna man hadza?" Kamu tahu tak siapa ni? Kunalah. Kami kata tak tahu. Qala hadza Daud alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian dibuka lagi pintu yang keberapa ni? 12 aku tak tulis 12. Fastakhraja minhu hariratan bayda fiha suratu rajulin dakhmul alyataini tawilu rijlaini rakiba farasan faqala atarifuna hadha. Gambar yang seterusnya, seorang lelaki yang besar punggungnya, tawilur rijlaini, panjang kakinya, rakiba farasan, rakibu farasan, dalam keadaan menunggang kuda. Kamu tahu tak siapa ini? Kami kata tak tahu. Raja ini kata, "Hadza Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam." Kemudian raja buka lagi pintu yang ke-13. Keluar lagi gambar, fiha suratun bayda fa idza rajulun syabun syadidu sawadi lihyati kathiru sya'ri hasanul ainaini hasanul wajhi faqala ata'rifuna hadha. Gambar yang seterusnya, seorang lelaki muda sangat, syadidu sawadi lihyati, hitam janggutnya, kathiru sya'ri, lebat rambutnya, husnul ainai atau hasanal ainain, cantik dua biji matanya, cantik mukanya. Raja pun tanya, "Kamu tahu tak siapa ini?" Kami kata tak tahu. Siapa dia? Pandai korang. Korang dah tengok dia muka ni. Wa hadza Isa bin Maryam alaihi salam, kan? Kita boleh cam dengan clue-clue ni pasal orang Kristian kan, dia lukis gambar-gambar Nabi ni kan. Gitu. Lalu sampai sini habis tuan-tuan. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Acah je tak habis lagi. Kulna min aina laka. Lalu kami para sahabat pening kepala. Ya Allah. Sahabat kata, "Min aina laka hadza?" Kau dapat mana gambar-gambar ni? Mai mana? Kan kameraman mana ambil? Kamera pun tak ada zaman tu. Kau tahu tak? Bid'ah kamera ni. Mana ada kamera zaman tu? Kedai foto pun tak ada. Dan kau dapat mana benda-benda ni ha? Mai mana? Sahabat kata apa? Li'annana na'lam annaha alama ma suwirat alaihi al-anbiya alaihi salatu wassalam, li'annana ra'ayna suratan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni kata, kau dapat mana wahai raja? Sebab apa yang kami tahu, tak ada gambar Nabi-Nabi, tak ada. Nabi-Nabi Rasul tak ada gambar dia. Dan kami hanya melihat gambar Nabi kami. Dan betul gambar tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapannya tuan-tuan? Faqala, maka berkatalah raja,
Inna Adam alaihi salam, dia pun cerita sesungguhnya di zaman dulu kala, baru start pula dah cerita ni. Inna Adam alaihi salatu wassalam, raja ni cerita orang ahli kitab. Ini tuan-tuan nak kabur ayat tadi tu. Nabi Adam alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah, ayuriyahul anbiya min waladihi, supaya Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana rupa nabi-nabi di kalangan zuriat keturunannya. Kalau tuan-tuan pernah ingat satu hadis, ketika Allah Ta'ala ceritakan Nabi Adam, Allah bentangkan manusia depan Nabi Adam, punya ramai bertrilion manusia kan, banyak sangat. Di antara yang banyak-banyak ada satu yang bercahaya. Nabi Adam kata, ya Allah, siapa ni? Ni apa semua-semua ni? Allah kata, inilah zuriat engkau wahai Adam. Siapa yang bercahaya tu? Itu cicit kan, namanya Daud. Daud namanya. Ya Allah, aku suka dekat dia, aku bagi berapa? 100 tahun yang umur aku kepada dia. Aku hadiahkan umur aku 60 ataupun 100 tahun kepada Nabi Adam, umur dia 1000 tahun. Dia hadiahkan kepada ni Nabi Daud. Jadi Nabi Allah Adam nak tengok macam mana rupa Nabi Rasul lepas pada dia nanti. Fa anzalallahu alaihi suwarahu fa kana fi khazanati Adam inda maghribi syamsi. Lalu Allah Taala turunkan kepada Nabi Adam seluruh gambar-gambar nabi-nabi Rasul tadi. Kan? Semua-semua nabi diturunkan dan diletakkan dalam satu peti yang dimiliki oleh Nabi Adam dan ditanam di sebuah tempat maghribi syams, tempat terbenamnya matahari. Macam mana dia orang boleh dapat? Raja ni kata, fastakhrajaha Dzulqarnain min maghribi syamsi fadafa'a ila Daniel. Datanglah Dzulqarnain mengeluarkan peti tersebut daripada tempat tenggelamnya matahari dan diserahkan peti tersebut kepada Nabi Daniel alaihi salatu wassalam. Apa kata raja ni? Amma wallahi inna nafsi tabat bil khuruj min mulki wa in kuntu abdan la yasu'ukum mulkuhu hatta amut. Dia kata apa? Demi Allah, kalau ikut aku nak keluar daripada agama aku, nak masuk agama engkau. Tapi walau bagaimanapun, dia kata kat sini, aku ni hamba dan aku takkan kacau kerajaan kamu yang besar. Dia kata ke sahabat Nabi ni, dan dia kata maksudnya Allah, aku raja, tapi di waktu yang sama aku hamba, dan aku ni tak boleh buat apa-apa kepada kamu. Raja ni kata, wa bima qala lana summa ajadana fa ahsana jaizatana. Last sekali raja ni pun ucapkan kepada kami terima kasih dan sebagainya. Dia hadiahkan kepada kami dengan berbagai-bagai hadiah yang mahal dan dilepaskan kami. Lalu kami pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah, falamma ataina Abu Bakr as-Siddiq hadatsnahu bima arana wa bima qala lana wa ma ajadana. Qala fabaka Abu Bakr wa qala miskinun law arada Allah bi khairan la fa'ala. Kami pun balik ke Madinah, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kami ceritakan peristiwa ni kepada Abu Bakar secara detailnya, yang macam mana aku cerita tadi kat korang, takkan aku nak ulang balik, mengahlah aku. Lepas tu kami tunjukkan hadiah-hadiah yang dibagi, tapi gambar tak boleh bawa balik tuan-tuan. Gambar raja tu pegang. Masa Abu Bakar dengar cerita ni, Abu Bakar menangis. Abu Bakar kata, miskin, kesian ke raja tu. Kalau Allah nakkan dia dapat kebaikan, nescaya dia akan dapat petunjuk. Kau bayang, koleksi gambar Nabi semua kat dia belaka. Tapi tadi Allah hati tak terbuka nak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sian ke dia. Sumaqala akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menyokong cerita ni. Apa kata Abu Bakar? Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum wal yahud yajiduna na'ta Muhammadin indahum. Sesungguhnya Nabi Muhammad cerita kepada kami, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian mengetahui secara detail sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisi mereka. Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Kabir Abu Bakar Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Tuan-tuan, rupa-rupanya ada dah